Untuk soalan bahagian B, nombor 13A, langkah pertama adalah kita ambil fx ni, susun dalam bentuk arm dia. Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Yang mana kita nak convertkan fungsi yang ini kepada, ini namanya bentuk vertex. Ada yang salah faham. Dia buat macam ni. Fx, dia kata A negatif 3. Lepas tu X tolak B 4 kuasa 2 tambah C 2. Ini salah. Bukan buat macam tu. A, B dengan C ni bukan bermaksud A, B dan C dalam bentuk arm. Tetapi ini adalah bentuk vertex secara umum. Okey, langkah pertama saya buat apa? Saya keluarkan A sama dengan negatif 3. B sama dengan 4, C sama dengan 2 dan saya masuk dalam kalkulator. Masukkan A, B dan C dalam equation. Jadi bila kamu masuk dalam kalkulator, nanti kamu akan dapat, bila tekan equal, kamu akan dapat yang pertama adalah dapat X1. Lepas tu dapat X2. Yang ini kita tak nak tengok lah untuk soalan ni, tak perlu. X1 dengan X2 adalah pintasan X. Lepas tu nombor 2, lepas tu ini masa kamu tekan yang pertama X1, kamu tekan yang kedua X2. Kamu tekan yang ketiga, equal yang ketiga, kamu ada dapat X sama dengan 2/3. Ini adalah persamaan paksi simetri. Wajib tulis macam ni. Kamu tekan lagi Y, tekan lagi equal, kamu akan dapat nombor 4. Kamu akan dapat Y sama dengan 10/3. Ini adalah nilai, untuk soalan ni dia maksimum lah, nilai maksimum sebab A negatif. Jadi sebenarnya kita dah tahu dah bentuk vertex ni macam mana. Fx menggunakan kalkulator iaitu bracket kuasa 2 X. Depan bracket ni adalah huruf A, negatif 3. Yang ni memanglah kita ambil A negatif 3 kat sini. Yang dalam bracket ni, kamu tengok X sama dengan 2/3 yang dekat kalkulator, tukar tanda jadi tolak 2/3. Lepas tu dekat hujung ni adalah ambil nombor 4 ni, 10/3 ni. Positif 10/3. Inilah bentuk vertex yang kita nak dapat sebenarnya. Okey, memang lari betul lah dengan apa yang kita kata tadi kan. Okey, jadi sekarang kita nak gayakan penyempurnaan kuasa 2 supaya nanti dapat jawapannya macam kita tekan kalkulator. Jadi untuk buat penyempurnaan kuasa 2, langkah pertama mesti dalam bentuk arm. Kemudian faktorkan negatif 3 keluar. Kenapa? Sebab A wajib positif 1. Jadi cara yang kita boleh buat, faktorkan A keluar. Lepas tu tulis balik. Negatif 3x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 bahagi dengan negatif 3. Bahagi setiap ni dengan negatif 3. Okey. Ini bagi yang siapa yang lemah macam ni lah kita buat kan. Okey, sekarang A ni akan terus jadi 1. Tinggallah X kuasa 2. Tambah dengan tolak akan tukar jadi tolak 4/3X. Lepas tu kosongkan untuk 2 orang. Tambah dengan tolak akan jadi tolak 2/3. Okey. Jadi tempat kosong ni nak buat apa? Tempat kosong ni satu adalah tambah bracket kuasa 2, satu lagi tolak bracket kuasa 2. Apa kita nak masuk dekat bracket ni? Kita masukkan B yang baru. B yang baru adalah sebelah X ni. Bukan B yang asal ni. Kita masukkan B yang baru bahagi 2. Negatif 4/3 bahagi 2. Negatif 4/3 bahagi 2. Dekat sini baru kita dapat K1. Kemudian
3 orang, 2 orang. Yang ini faktor, ini kalkulator. Okey. Jadi negatif 3 kekal, bracket besar. Terus je bracket besar dalam tu kuasakan 2, mesti start dengan X. Tengok bracket biru yang kuasa 2 ni. Cuba tengok dalam bracket ni tandanya tolak. Jadi bila tolak 4/3 bahagi 2, ambil je kalkulator, akan dapat 2/3. Ataupun kita tengok jawapan yang kita dah ada, kita salin je yang ini. Tetapi yang hujung ni jangan pergi salin. Jangan pergi salin 10/3. Sebab dekat luar ni belum darab masuk. Jadi yang ini kita ambil kalkulator. Ambil kalkulator daripada negatif ni ya, sampai habis. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat tolak 10/9. Dan last kali kita darab masuk. Yang ini tak payah fikir panjang-panjang. Maka dia akan jadi macam apa kita tekan dekat kalkulator, iaitu negatif 3 X tolak 2/3 kuasa 2 tambah 10/3. Dan plus ini F X. Satu benda yang kita kena ingat, negatif 3 ni jangan pergi darab masuk dalam bracket yang ada kuasa 2 ni, tak boleh. Kita letak kat luar sahaja. Cuma kita hanya calculate negatif 3 dengan negatif 10/9 kita darab. Tapi tak payah fikir panjang-panjang sangat, kita ambil je jawapan yang kita dapat masa awal tadi. Jadi inilah namanya bentuk vertex. Jadi soalan tanya apa? Soalan tanya tentukan nilai maksimum atau minimum dan persamaan paksi simetri. Sebenarnya kita dah ada jawapan dah. Persamaan paksi simetrinya kita dapat daripada kalkulator. Jadi X sama dengan 2/3. Kemudian kita ada nilai maksimum adalah jawapan daripada kalkulator yang keempat, iaitu 10/3. Katalah diminta titik maksimum adalah gabungkan persamaan paksi simetri dengan nilai maksimum, iaitu 2/3, 10/3. Okey, jadi markah bentuk vertex N1, X yang pertama N1 maksimum, yang nilai maksimum N1. Okey, kat situ dapat. Seterusnya, buat generalisasi terhadap bentuk dan kedudukan graf apabila nilai-nilai berikut berubah. Jadi saya tulis balik bentuk vertex ni. Jadi nilainya berubah, A kepada negatif 9. Jadi asalnya negatif 3 ni berubah menjadi negatif 9. Jadi apabila nilai A semakin kecil, negatif 3 dengan negatif 9, negatif 9 semakin kecil. Jadi kita kena kata untuk soalan yang pertama, kelebaran graf bertambah. Itu yang pertama. Ada 3 benda. Kelebaran graf bertambah, kedudukan graf tak berubah, paksi simetri dan nilai maksimum kekal. Jadi contohnya macam ni lah. Kalau asalnya graf dia macam ni, maka dia akan bertambah kelebaran graf jadi macam ni. Macam ni. Okay. Sebab nilai tu makin kecil. Nilai A makin kecil, kelebaran graf makin bertambah. Kita kena guna istilah kelebaran graf bertambah. Okey, untuk soalan yang kedua, bentuk dan kelebaran graf kekal sebab nilai A kekal. Yang kedua, persamaan paksi simetri akan berubah menjadi baru, iaitu X sama dengan 5/3. Sebab dia kata nilai B 5/3, jadi seolah-olah kita akan ada X
X sama dengan 5/3 lah. So, graf berganjak ke kanan 3 unit. Sebab tadi asalnya daripada daripada X sama dengan 2/3 menjadi 5/3. Jadi, dia bertambah 3 unit. Jadi, dia akan berganjak 3 unit ke kanan. Sebab apa? Sebab apa ke kanan? Kalau kita ikut garis nombor, ini 2/3. Ini X kan? Jadi, 5/3 akan semakin ke kanan lah.